Boleh gambarkan tak perasaan boleh boloskan Bandesa tu? Bandesa legend kot. Macam mana perasaan lepas skor gol tu? Perasaan memang happy lah, gembira dapat menjaringkan gol. Sebab sebelum game tu saya dicabar. Oh, dicabar, okey. Dicabar. Diorang ada member dicabar tapi tak boleh sebut nama. Okey, rahsia lagi lah. Teruskan rahsia, okey. Saya dicabar. Dari start game saya akan perhatikan keeper kalau main bola ni. Okey. Media berita jempak setiap hari. Trending panas semua dah di sini. Dari politik ke hiburan, media memang jadi pilihan. Scroll je feed, berita terus mari. Konten laju, tak pernah mati. Dari utara ke selatan, media selalu di hadapan. Hai guys, Assalamualaikum kepada semua penonton dan juga followers Oh Media. Hari ni kita kembali dalam Oh Podcast. Tapi yang ni best sikit lah sebab kita bersama dengan dua guest. Okay, yang pertama legend bola sepak Malaysia iaitu Amri Yahya dan juga Presiden Vigo FC, Sir Amsyar. Semalam dia baru lepas menang piala dekat Johor, JB. Hari ni kita tarik atas sini. So kita nak jadi yang terawal lah sebelum radio-radio panggil dia. So kita tarik dulu lah. Okay, so first kita nak mulakan dengan Sir Amsyar lah, Presiden untuk Vigo FC. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu kepada kita followers Oh Media. Okay, alright. Nama saya Sir Amsyar ataupun dikenali sebagai ikon jutawan harta tanah dalam Vigo Properties. So, saya selaku Presiden untuk Vigo FC juga, which is kat sini saya memang bersama-sama dengan Vigo FC dan juga Vigo Properties. Bahawa Vigo FC ni memang di bawah syarikat Vigo Properties. So, Alhamdulillah, semalam itulah piala pertama untuk Vigo FC. Okey, selaku champion. Baik. Tak dilupakan tahniah juga kepada kita punya manager, Wa'am kita. Dengan kehadiran beliau, Vigo FC champion. Nampak tak impaknya legenda kita? Oh, mana Wa'am sekali manager lah. Ya, betul. Okay. So Vigo FC ni dia tim dari Johor yang sedang meningkat naik. Kalau tahu dah champion. Betul. So that's why kita nak highlightkan supaya ramai lagi lebih tahulah tentang Vigo FC ni, dan Vigo FC pun ramai player star kat dalam tu kan. Jadi bagaimana Tuan Amsyar boleh jumpa dengan Amri? Boleh bawa masuk? Okey, sebelum tu saya cerita dulu tentang macam mana tertubuhnya Vigo FC. So, tertubuhnya Vigo FC ni pada tahun 2021 di mana pada ketika itu saya di Padang Dataran Seri Gelam dekat Johor Bahru. Saya nampak ada satu tim tengah buat friendly match dan saya terdetik. Sebab Vigo Properties ni adalah syarikat ejen harta tanah di mana kita menawarkan servis dan juga perkhidmatan menjual rumah, membeli rumah dan sebagainya yang berkaitan dengan tentang property punya taxation. Alright. So kat situ tim saya ni lebih kurang hampir dalam kepada ketika itu dalam lebih kurang 200 hingga 300 orang lah. Okay. But now sekarang ni dah cecah sampai 600 orang. Okay. Saya terdetik di mana why not saya tubuhkan satu kelab bola sepak di mana dikelilingi dan dihadiri oleh bersama kalangan ejen-ejen di Vigo Properties. That's why saya terdetik nak tubuhkan kelab Vigo FC. And masa berlalu dengan cepat di mana pada awalnya kita lebih kepada friendly match, santai-santai, enjoy the game, just untuk orang kata untuk bonding team. And then saya rasa lebih baik adalah benda tu fokus ke arah yang lebih serius, di mana kami berpandangan Vigo FC ni bukan sekadar untuk tim ejen saja, tapi untuk tim masyarakat di Johor juga. Okey, sebab sedia maklum bahawa kalau bola sepak ni pemainnya kebanyakan berbangsa Melayu. Kalau di Johor majority, okey, ada juga Chinese dan Indian, tapi majority di Johor kebanyakan bangsa Melayu. Okey, so syarikat Vigo Properties juga adalah syarikat Bumi Putra yang dimiliki oleh semuanya tim Malay Wing. Okay, di mana tim masyarakat Melayu juga. Okay, so dekat sini memang kita punya planning ada target. Why, kenapa kita fokus lebih serius dalam Vigo FC adalah yang pertama, kita akan fokus ke arah branding, awareness, which is kita nak fokus, nak orang tahu nak orang tahu siapa Vigo FC dan siapa di belakang Vigo FC. So, semua orang dah sedia maklum belakang Vigo FC adalah Vigo Properties. Okay, so dekat sini bila orang dah tahu apa bisnes yang dia orang buat. Okay,
And then yang kedua, apakah platform yang disediakan oleh Vigo Properties untuk masyarakat-masyarakat yang ada yang bermain bola sepak di Johor. Jadi dekat sini memang kita fokus ke arah marketing, dan fokus utama yang paling mustahak adalah nak orang tahu Vigo FC ni datang daripada Vigo Properties, untuk mereka membeli rumah dengan Vigo Properties, menjual rumah dengan Vigo Properties, dan juga menjadi ejen Vigo Properties. Sebab itulah kenapa kita mewujudkan Vigo FC ni. Okay? Faham? Jadi Vigo FC datang dia properties lah, yang nak bagi peluang kepada anak Melayu untuk berkembang dalam properties ni. So satu benda yang menarik, sebab saya rasa baru first team bola sepak, mungkin before ni ada, first team yang ada lah, datang dari properties kan. Jadi selain dalam Meriah, siapa lagi player-player yang tuan nak ambil? Okay. Ya, ini untuk makluman semua, Encik Amir Yahya ni adalah player yang pertama kami ambil dan kami lantik beliau sebagai duta rasmi Vigo FC. Okay. So dia the only one legend yang pernah bersama dengan skuad kebangsaan. Memang itu kita tak boleh nafikan. The only one yang berjaya gol mengalahkan Manchester United, guys. Itu kita kasi lagi. Kejap lagi. Kejap lagi. Awak sangat buka. Saya kena sebut kat sini sebab ada peminat MU di sini. Okay. Guys. Okay. Alright. So, dialah orang yang pertama kami bawa ke Vigo FC. Dan selepas tu siapa? Aidil. Sebelum Aidil, Latif Suhaimi. Latif Suhaimi pun player ex Kelantan. Okay. And then kita panggil Aidil. Lepas kita panggil Aidil, Gopi Nathan ataupun dikenali sebagai Gopi Rizky, ex player Pahang. Okay. Dan sekarang ni kita panggil lagi Amirul Husaini, ex JDT 2, dan yang paling latest baru lepas sign kontrak semalam. Okay. Akan saya rasa siapa? Saya tahu, tapi dia... okay. Kita saja nak bagi Sancho Pumas. Okay, so yang paling latest adalah Fandi Osman. Ex-player Harimau Muda. Betul nampak kan? Di antara pemain-pemain yang berjaya kita bawa masuk ke Vigo FC. So, hopefully in future kita boleh bawa masuk lagi ramai player-player star ataupun player legend. Tujuannya bukan ke arah marketing semata-mata, tapi lebih kepada mendekatkan di mana bahawa player-player legenda ni boleh memberi tunjuk ajar kepada player-player muda, especially dalam Vigo FC dan juga player-player yang ada di Johor. Memberi tunjuk ajar ni benda yang satu yang paling mahal, sebab pengalaman diorang tu susah kita nak dapat. Okay, dari segi situlah player-player Vigo FC ni belajar macam mana menjadi seorang footballer yang profesional. Okay. Faham. Jadi semalam dah angkat piala. Mungkin ada yang menyusul lepas ni? InsyaAllah. Ya, insyaAllah. So nak tapau JB lah, Johor lah. Johor insyaAllah. Kita akan mencuba rangkul piala sebanyak yang mungkin. Tapi apa-apa pun, tetap kita respect kepada kita punya kelab, iaitu JDT. Terima kasih banyak JDT kerana mengharumkan nama Malaysia dan juga mengharumkan nama negara. Okay, so dekat sini, apa yang JDT buat sekarang ni, kita cuba menjadikan contoh yang baik. Sebab di antara kelab yang terbaik di Malaysia, boleh dikatakan hampir dalam satu Asia. Betul. Itu memang kita tak dapat dan dinafikan. Jadi dari segi sudut management, financial, players, facility, itu adalah kita punya benchmark. Kita cuba ikuti, walaupun bukan satu perkara yang mudah untuk kita follow apa yang JDT buat sekarang, tapi kita cuba tiru sedikit sebanyak benda yang baik untuk kita aplikasikan dalam Vigo FC. InsyaAllah pada masa akan datang, Vigo FC another level. Okay, so Vigo FC ni tadi saya cakap benchmark JDT, player pun dah star-star. So apa target tahun ni? Mungkin dapat offer, mungkin ada MFL ke, FAM ke untuk pergi ke Liga Malaysia. Okay, untuk makluman semua, alhamdulillah kita dapat jemputan daripada pihak FAM untuk kita pergi ke semi pro. Tapi buat masa sekarang untuk tahun ni, kita akan fokus ke arah tournament yang berada di Johor. Okay, sebab kenapa kita cuba cover area Johor dulu, sekiranya kita capai target apa yang kita nak, next year kita datang KL. Okay, so kita Bio Media pun tak sabar lah sebab kita memang cover pasal bola. So mungkin nanti kita boleh collab. Boleh, insyaAllah. Yang mana-mana nak sponsor Vigo FC, insyaAllah kita boleh open. Dia dah open awal lah. Kita open awal lah. Ada orang yang kedua lah. Yang pertama dah lock lah.
marketing kan. Dia gelak sini. Jadi, terima kasih banyak Tuan Amsyah. So, kita nak terus bersama dengan Amri. Tapi before that, kita nak cuba minum kita punya sponsor Farm Fresh. Thank you bawa susu. Semuanya baik. Okay. Amri dia dah ngantuk. Jadi bang, minum dulu bang. Okay, jom. Minum. Semu. Bos, jangan lupa saya. Sedap. Sedap tak? Dekat, segar. Segar. Sesegar Farm Fresh. Patut stok habis bos. Jadi kalau nak duta tu bolehlah tambah-tambah lagi. Boleh insyaAllah. Okey. Jadi hari ni kita bersama dengan legend kita Amri Yahya. Pengalaman dia banyak. Kalau apa boleh kita recap balik. Amri ni dulu dia telah memenangi 2 kali Liga Super, 3 kali Piala FA, 2 kali Piala Malaysia, juga 3 kali Piala Sumbangsi. Dan juga Piala AFC bersama dengan JUT. Betul mungkin ada banyak lagi lah kan. Kita akan tambah-tambah lagi lepas ni lah. Jadi Jangan lupa Piala Big FC. apa tak? Jangan lupa. Paling Jangan latest. lupa. Yang paling So latest. masuk koleksi dekat Wikipedia Ada masuk. MAM Cup. Okey. MAM tu apa maksud tu? Itu nama tempat. Mana tempat lokasi tu. Lokasi itulah. Okay. Jadi yang Piala ni berapa tim yang rebut masa tu? 13 tim. 13 tim Oh. Okay, not bad. Alright, jadi Amri Yahya ni dia terkenal dengan julukan nama Wa'am. Macam mana dia dapat nama Wa'am? Nama Wa'am ni orang yang bagi. Orang bagi? Saya pun tak tahu siapa bagi. Dia orang panggil Wa'am lagi senang untuk berkomunikasi dengan saya sebab saya orang Jawa. Itu yang best nak cerita tu. Jadi mungkin boleh kongsi sikit latar belakang keluarga, stay di mana, lahir di mana? Okey, saya berasal daripada Selangor, Tanjung Karang. Lahir di Tanjung Karang. Saya anak yang sulung. Saya start mula bermain untuk pasukan yang tinggi ni daripada Selangor. Selangor? Okey. Dari start 2001. 21. Kira dari bawah 2001 tu semua kira underage lah. Remaja lah. Remaja. Okey. Okey. Dengan Selangor hampir 13 tahun. Okey. Hijrah Johor 2 tahun. Lepas tu balik pergi Melaka. Balik pergi Selangor balik. Keluar balik Selangor pergi Sarawak. Lepas pergi Sarawak pergi Sabah pula. Lepas tu sekarang dengan Johor balik. Dengan Johor. Tapi kelab. Kelab Vigo FC. Vigo FC. Kira merantau satu Malaysia lah. Kira kalau Sabah Sarawak tu saya dah conquer lah. Orang lain tak boleh conquer saya. Jadi lepas Sabah Sarawak Borneo kan. Lepas Sarawak tu ada tak tim lain yang offer sebelum Vigo FC yang offer? Ada, tapi saya duk fikir lah. Fikir juga. Berjauh dengan family lah. Mana tim yang jauh lah. Boleh kongsikan tak tim belah utara ke, belah pantai timur ke? Rahsia. Rahsia. Nanti dia orang terasa. Orang terasa nanti lain jadinya. Okey, betul faham. Jadi Abang Amri start bola sepak semasa tahun 2001. 2001. Jadi mungkin boleh kongsi sikit kenangan lah paling bermakna bila start mula-mula tu. Paling tak lupa skor gol lah untuk Piala Malaysia. Okey. Umur masa tu baru 21. Okey. Saya bersyukurlah dapat bermain dengan senior-senior yang kalau sekarang tak dapat lah yang tu. Sekarang kalau yang dapat macam tu merajuk terus keluar media sosial. Dulu tak ada ni, tak ada TikTok, tak ada IG. Bukan masalah dulu mungkin yang main macam dulu macam saya tu mungkin dari tayar awal. Oh, okey. Dah tak ada sampai macam saya sekarang. Faham. Sebab apa? Dia orang akan bantai sampai kau tak dapat main. Oh. Dulu punya style. Dulu support lah. Dulu punya style lain. Bukan support je, dia orang akan bagi encourage untuk kau. Uish. Bukan biasa-biasanya. Mungkin boleh sebut ke tak? Siapa player? Tak boleh. Tak boleh. Rahsia juga. Saya rahsiakan, bahaya. Nanti orang tak suka. Orang tak suka nanti saya jadi mangsanya. Nanti dia cari saya. Tak boleh. So Wa'am banyak berhasil lah. Dia berhasil. Jadi tak apa. So kita next. So Wa'am dapat collab Malaysia 2004 betul? Ya betul. Jadi apa perasaan tu dapat collab di usia 24 masa tu 23. 23. Saya start collab dari 2001. Oh dah dapat awal dah. Dapat awal. Masa lepas Piala FA dengan Selangor menang dengan Sarawak masa tu. Saya injet lutut. Oh, okay. Saya dapat teruskan untuk bawah 23 masa tu Sukan C tak silap saya. Lepas tu 2003 baru saya collab lagi untuk Sukan C juga selepas saya accident. Lepas saya accident.
So apa tip cepat recovery balik tu? Saya tak recovery cepat sebenarnya. Oh. Makan masa 9 bulan sebab saya patah tulang keting. Oh. Okay. Kalau orang lain mungkin dah retire dah. Memang dah takkan, dah putus asa lah dekat situ. So apa yang membuatkan Waam comeback waktu tu? Sebab saya keluarga orang susah. Oh, Bukan kita player bola kebanyakan bukan yang senang. Betul. Itu jadi motivasi untuk saya recovery dan comeback lah dan kembali untuk bermain dan macam saudara kenal lah saya sekarang. Semua orang kenal ya. Faham-faham lah. Kalau lebih cerita panjang kan. Cerita panjang. Tapi tak apalah kan. Sungguh macam okey. Macam mana Waam sekarang ni usia berapa? 43 44. Okey. Macam mana boleh maintain stamina tu? Daripada muda sampai sekarang macam maintain endurance tu. Susah nak cakap lah. Tapi saya boleh selit sikit lah. lah. Yang saya kenal dia sepanjang dia menyertai Vigo FC, saya tak pernah nampak dia makan nasi. Walaupun dia pernah cakap lah dia makan nasi setiap hari Ahad. Tapi buat masa sekarang saya tak pernah nampak dia makan nasi. Pengambilan makanan tu lah. Okay. Kedua, air dia. Okay. Bukan air mineral Kowe ke apa. Air di 7E. Korang carilah kat 7E tu. Avian. 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 Dahsyat. Dahsyat oh. Dahsyat. Biasa je tu. Kalau betul-betul nak jaga betul-betul ni, itu semua perkara biasa sebenarnya. Kalau kita nak jaga kereta yang cantik, mesti modal kasar kan. Betul. Samalah body kita. Betul. Hasil dia sekarang ni kan. Kalau dekat luar negara kita ada Cristiano. Betul. Untuk umur sekarang 40 tahun still boleh skor banyak gol. Nak kejar untuk 1000 gol. Ni kita ada Waam. Saya tak kejar apa-apa lah. Saya kejar untuk kejar talent untuk Vigo kita tolong gitu je. Tapi betul, dekat Vigo Properties, bila kehadiran Waam, dia cerita sharing dia punya diet dia macam mana, pemakanan dia macam mana, minuman dia macam mana, rutin harian dia macam mana. Benda tu jadi satu inspirasi kepada saya punya ejen Vigo Properties. Okay, ada yang cuba yang cut sugar. Ada yang tak makan nasi makan sikit dia. Nak kira dolar ni. Kira dolar ni. Tapi benda tu saya nampak tak konsisten lah. Tapi kita doakan mudah-mudahan dia orang boleh konsisten. Cut sugar sepanjang masa lah. Contohnya macam konsisten tu yang paling mahal dalam hidup. Okay, so nampaknya kita kena rehat sebentar. Kita minum dulu air cukup mak ni dan kita kembali selepas ini. Dan jangan lupa untuk follow media di YouTube, subscribe dan juga follow di semua platform di media sosial. Kita kembali selepas ini. Okay, kita kembali dalam Podcast episod yang ke-10 bersama dengan legend bola sepak Malaysia Amri Yahya. Dan terima kasih kepada Farm Fresh, Bos Susu, sponsor kita punya podcast hari ni. Macam mana? Ambil. Semua ya? Yang gelap bos. Okay, yes. Bos, thank you bos. Masih bos. Kita buat Amri Yahya hari ni. So macam mana rasa dia? Alhamdulillah sedap. Segar. Tadi ngantuk kan? Tadi dah macam tapi kena tambah sikit lagi tu. Tambah lagi sikit lah. So kita akan bancuh lagi lah untuk Amri hari ni. Okay, jadi kita nak sambung. Kita punya tadi pasal Amri Yahya dah cerita lah pengalaman masa remaja, dapat call up Malaysia, injured, lepas tu comeback balik. So yang ni ramai nak tahu. Sebab ramai rakyat Malaysia masih ingat lagi 2 gol masa Waam lawan Manchester United. Yes, tahun 2009. Kan? Betul. Macam mana boleh gambarkan tak perasaan boleh boloskan Van der Sar tu? Van der legend kot. Macam mana perasaan lepas skor gol tu? Perasaan memang happy lah, gembira dapat menjaringkan gol. Sebab sebelum game tu saya dicabar. Dicabar, okey. Ya, dicabar. Diorang ada member dicabar tapi tak boleh sebut nama lah. Okey, rahsia lagi lah. Rahsia lah kan. Teruskan rahsia, okey. Tapi saya dicabar. Dari start game saya akan perhatikan keeper kalau main bola ni. Okey. Bila keeper ni kita perhatikan, kita tahu kedudukan dia ke mana, berapa lama dia duduk situ, berapa lama dia bergerak, berapa. Lepas tu dia punya position mana. Dah usia awal lah masa tu. During game tu, okey. Okey. Tak lama lepas tu, saya memang cubalah try dari jauh juga. Tengah-tengah bawa bola try jauh. Dia undur, ngam-ngam sempat lagi. Okey. Lepas tu bila ada goal kick tu, Faizal Maldi hantar. Saya duduk belakang Evra. Evra saya. Evra belakang tu. Saya cakap lift. Okey. Saya cakap lift je. Sekali dia macam nak lompat tapi dia macam tunduk kepala sikit. Okey. Bila kita cakap lift kan, dia kata kalau bahasa bola ni lift ni lepas. Okey. Lepas kan. Bila dia dengar tu,
dia ingat belakang tu kawan dia. Okey. Dia terkena ni. Bila Oh. kat situ saya ada kepala otak semua boleh nak cakap macam tu. Oh, speaking lah tu. Lift je kan. Lift je. Memang kuat saya cakap. Oh. Dia macam terdengar kot lift kan. Mungkin bola tu dia dengar dari belakang, Ferdinand dengar cakap. Mungkin kan. Mungkin bola tu keluar. Mungkin boleh berlaku dengan balik tak suara tu? Macam mana cakap tu? Lift je lah tu. Kuat sikit, kuat Tak sikit. boleh. Nak dengar juga macam mana kan? Mungkin ada slang-slang Mak Saleh kan? Tak ada. Lift biasa. Lift biasa lah. Bahasa Melayu, bahasa kita. Oh, bahasa kita lah. Tapi lift lah saya cakap. Oh. Bila bola tu lepas, mungkin dia berfikiran bola tu keluar. Okey. Tu yang dia lompat tak lompat macam dia lompat tapi kepala tu saya terus dada satu bam terus hantar. Keeper betul-betul memang kat luar masa tu. Betul dia dekat di box tak silap di depan sikit penalti. Tapi memang dah angle memang tepat masuk angle gol. tu macam tu. Okey. Jadi macam ni momen tu sebab penyokong ramai walaupun ada pakai baju MU tiba-tiba pula sorak juga. Betul. Kan? Tapi masa tu memang tak ada seorang sokong Malaysia. Betul, saya tak tipu. Kalau cakap dia orang mesti cakap, kita orang sokong tak ada. Tak ada, semua datang untuk tengok MU. Masa gol tu baru dia. Lepas gol tu baru dia orang tahu. Siapa tim Malaysia masa tu. Okey. Masa semua budak-budak muda, baru 23 je. Betul. Yang ada saya Zamani dengan Indra je. Okey. Yang paling senior masa tu. Yang lain semua bawah 24, 25 macam tu tak silap saya. Coach Raja Gopal bawa. Jadi tu first goal lah. First goal. Lepas tu moment second goal. Macam mana boleh tahu yang bola tu akan pas belakang boleh kejar sampai keeper pun tercedok masa tu. Second goal pula sebelum game Coach Raja Gopal ada bagi tahu. You press saja ini defend. Okey. Bila press defend, Man U akan bagi passing belakang. Sebab dia dah tahu, kita pun dengar cakap coach kan. Bila kita dengar cakap coach, insya-Allah akan berjaya. Saya dengar cakap coach, saya teringat. Bila saya press habis. Okey. Saya press dekat siapa Gary Neville kat belah kanan kalau tak silap saya masa tu. Dia passing belakang, saya terus kejar. Saya ikut je bola tu. Ikut saham. Tapi main speed lah. Ikut larian dengan macam bola laju, saya ikut lari sekali. Sampai kat keeper tu, tak sangka bola tu boleh naik kena keting keeper tu. Maksud keeper second MU kan? Second. Si Foster tak silap Foster, saya. okey. Foster. Bila kena keting, saya pun intercept je lah bola tu. Dah ngam-ngam memang dengan speed ada, semua dapat. So macam mana lah. feel? Dapat skor 2 gol kat MU? Time tu saya baru tahu ada penyokong Malaysia dalam stadium. Betul sebab masa tu lautan merah tau. Ya betul. MU. Tapi jangan marah penyokong Malaysia Tak ada fakta, boleh fakta. Sebenarnya mereka minat MU tapi saya tahu Malaysia dia kan. orang kan datang untuk support MU datang masa tu kan. Then dapat skor 2 gol. So macam mana reaksi pemain MU masa tu? Lepas kena comeback tu kan? Saya tak tahu masa tu. Saya tak tengok dia orang. Tengok dia orang. Saya tengok kawan-kawan saya tengok dia orang seronok, saya pun seronok. Dengan kau melompat semua saya pun seronok. Okey. Dan last minute kita kena kan Owen kan last minute kan. So macam mana rasa time tu? Rasa boleh seri lah. Sekali kena MU pula kan. Bagi saya player semua dah bagi komitmen tinggi. Betul. Kita pun benda tu pun mistik-mistik memang ada dalam perlawanan bola sepak. Tapi kita kena terimalah dengan kekalahan tu dan semua bagi komitmen baik. Alhamdulillah. Okey. Dengan player-player muda masa tu. Siapa yang sangka kita boleh hampir-hampir untuk seri dengan MU. Yep. Hampir menang tapi kalah. Itu je lah. Okey. Tapi lepas tu ada repeat game kan? Repeat game. Tapi repeat game dia orang dah tahulah kan. Dah tahulah. Time tu 2-0 kan? Yang repeat game 3-0. Wa'am main juga masa tu? Main. First half saya main. Tapi lepas tu fan still ramai tapi tak ramai first lah. Tak tak macam first. Kan? Jadi saya ada dengar lah, tak tahu rumours ke apa, yang lepas dia Wa'am skor 2 gol, ada daripada satu agent ke daripada MU datang tengok, betul ke? Tak tahu. Tak ada tak ada. Ada yang kata, ada itu yang pantau Wa'am masa tu. Pantau. Ada yang pantau lah. Tak ada. Offer tak ada lah. Tak ada. Cuma dia tengok balik kan. So player ni dapat skor 2 gol kot kan. Vanessa apa semua. Saya pernah dengar rumours tu lah kan. Tapi andai kata tiba-tiba betul dapat offer, of course pergi kan. Saya fikir 2 kali. 2 kali juga sebab dekat England. Jauh satu. Jauh bukan pasal jauh. Kita punya apa? Performance, bukan performance. Kita punya macam mana nak cakap ya? Level lain dengan dia orang memang jauh berbeza. Kita tak boleh, bukan tak boleh, kita boleh compete.
Tapi ada satu tahap tu kita dah tak boleh. Faham. Mungkin masa tu mungkin faktor umur. Saya bola 28 situ. 28 tu. Tapi okey, lepas aksi dengan MU tu, ada tak Waam dapat offer daripada tim luar negara? Tak ada. Daripada Asia Tenggara tak ada mesti maintain macam tu lah. Macam tu ya. Oh, jadi tu antara momen yang Waam boleh share yang tak semua akan dapat lah. Ya, First, betul, tak semua akan dapat rasa lawan MU. Betul. Dan tak semua dapat rasa untuk boloskan Vanessa. Itu betul. mustahil lah. Susah. Waam berjaya buat lah kan. Alhamdulillah. Tapi insyaAllah ujung bulan ni MU akan kembali ke Malaysia lawan Al-Star ASEAN. Tapi Gulak. player Malaysia pun berapa je? Berapa je Dia orang? orang ada game. Patutnya 3 orang kan. Tapi kan Dominic dengan Aguero tolak rasanya sebab dia untuk Malaysia punya kelayakan pada Asia. Jadi Haziq Nazli akan main lah masa nanti. Tapi insyaAllah lah. Kita Waam pergi nanti. InsyaAllah. Saya usahakan. Kan? Sebab kawan saya ada nak belanja tiket. Tiket yang zone apa tu? Tak tahu zone mana. VIP. Tengok dia lah. Kalau saya patut Waam dapat Jangan. VIP ataupun guard of honor Maksud stadium orang tepuk kan. Kan. Jadi ini antara pengalaman daripada Waam lah semasa bertemu dengan MU. So semoga menjadi inspirasi lah kan. Hope betul. nanti kalau ada lagi tim-tim EPL datang Malaysia, dapatlah player-player kita pun dapat skor jugalah. Push lah kan? limit. Push juga. Okay. Jadi kita tutup cerita pasal MU dan insyaAllah kita akan jumpa 28 bulan nanti. Kita tim Media pun akan ke sana juga. So mungkin kalau jumpa nanti kita boleh buat konten ke apa kan. InsyaAllah. Jadi okay, kita nak kembali ke Malaysia lah kan. Okay. Waam before ni ada orang kata satu momen yang manis iaitu menjulang Piala AFF bersama dengan Harimau Melaya pada tahun 2010. Jadi apa yang jadikan benda tu istimewa lah sebab itu yang last kita menang AFF kan. So mungkin boleh kongsikan lah benda tu. Okey, kalau nak diceritakan memang cerita ni memang kalau mula-mula datang collab tak sangka lah boleh dapat piala tu. Okey, sebab first game kita orang kalah 5. Yep. Malu. Betul. Masa tu nak keluar bilik nak pergi mana-mana. Malu. Tapi masa tu game kat Indonesia. Away. Lepas tu second game terus macam semua takut-takut nak main. Sebab kita first game dah kena 5. Tak sangka boleh kena 5 tu saya terkejut lah sebab dia orang training bukan tak training. Tapi disebabkan 5 tu kita macam macam dah putus asa. Tapi saya tengok player-player masih bersemangat untuk bermain dan kita dapat menangi Piala AFF pada 2010 tu dengan komitmen lah. Kita balas balik kan. Kita kalah first dengan tuan rumah, kita balas balik pada tapi final. Dekat sana kita kalah pula. Second game lah. Tapi first game kita dah menang 3 tak silap macam tu. Masa tu memang semua macam tak percaya. Sebab tentu squad muda kan? Muda. Sebab coach dah kau target 2012. Untuk Piala AFF ni menang. Tapi tak sangka 2010 tu kita dapat. Menang awal. Menang awal. Bukan dirancang tapi rezeki dah sampai ke final kan. Sebab bukan senang nak menang dengan Vietnam. Betul. Bila separuh akhir tu. Lalu lagi Thailand. Kita boleh seri dengan Thailand masa tu. Bayangkan dengan Thailand kita boleh seri dengan skop paling muda masa tu. Okey. Jadi apa benda yang buatkan suntikan semangat tu? Dia orang punya komitmen lah. Dulu. Dia orang tak pernah putus asa. Bila budak muda ni main, dia ada keinginan yang lebih. Dengan campur dengan senior, alhamdulillah lah kita dapat membawa Piala Suzuki. Sampai sekarang belum ada lagi boleh, tim-tim yang sekarang belum lagi. Betul. Potong kita orang punya ni pencapaian tu. Dan saya berharap benda ni akan dicapai lah satu masa nanti untuk pasukan akan datang dan kita mengharumkanlah nama negara, insyaAllah. So kita hope lah sebab sekarang ni pun berdoa agak macam hari tu saya berdoa tolonglah menang. Janganlah muka kita orang je. Itu saja peli. Geram kadang. Yalah. Sebab sekarang ni pun persaingan Indonesia pun dah ada player-player kacukan di warisan dia. Thailand pun dah ada kan. Malaysia pun ada juga. Tapi lagi sukar lah kan. Lagi kompetitif lagi tinggi lah. Sebab masa tu kita tak pakai, cuma Indon masa tu pakai striker tu kan. Striker tu Gonzales tak silap saya masa tu. Kita local semua budak-budak muda lepas baru menang Sukansi ke tak silap saya masa tu. Tu yang tim tu pergi Suzuki Cup. Maintain. Jadi pesanan untuk player muda lah untuk menjadi seperti tim yang menang Suzuki Cup. Pesanan sikit. Dulu sekarang saya pesan ni. Orang kata nasihat lah. Dulu sekarang ni zaman-zaman media sosial. Yalah betul lah. Tapi kalau bagi saya jangan cepat merajuk lah kalau apa-apa yang berlaku. Jangan terlalu cepat dengan media sosial ni.
kita berusaha untuk mencapai kejayaan tu. Support kawan-kawan dan jangan putus asa. InsyaAllah satu hari nanti Piala Suzuki tu sekarang Piala Mitsubishi Mitsubishi. Mitsubishi tu mungkin datang kat Malaysia. Bawa kembali tu. Itu adalah macam Piala Dunia untuk negara kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi sepanjang karier Waam dah menang banyak trofi lah kan. Ada Liga Super, Piala FA, Piala AFC. Trofi mana yang paling bermakna sekali? Banyak-banyak tu. Paling bermakna untuk saya kan, yang Piala Malaysia lah. Piala Malaysia juga. Sebab first time saya score menang. Okey. Sebab masa tu tahun 2002 game kemenangan tu dia last untuk game kalah mati. Okey. Kira sudden death tu habis game. Tu last untuk tahun tu 2002 tu. Bila saya score gol habis. Menang. Itu je lah. Saya rasa macam Dia punya moment tu lain tau. Lain Macam tu. sekarang ni extra time, penalti. 15, Tapi bila sudden death tu extra time gol menang habis. Terus keluar. Terajang semua pemain terajang. Saya terajang buat downhill tu masa tu. Tu yang macam, macam tak percaya. Apa terajang je lah. Penuh. Saya Bukit Jalon penuh. Dengan player penyokong Sabah dan penyokong Selangor. Itu yang bila masa Waam masuk Sabah tu diorang ada throwback balik lah kan. Throwback tu. Dulu mungkin diorang marah, sekarang diorang sayang. Lain. Betul. Jadi okey. Jadi tu untuk ni lah Piala Malaysia lah yang Waam paling orang kata momen paling manis lah. Sebab first time masa tu. Jadi before ni kita nampak Waam daripada Selangor FC ke JDT. So apa cabaran terbesar? Sebab JDT ni kelab yang besar. Selangor pun besar juga. Daripada orang kata King Malaya ni berpindah ke selatan tu, apa cabaran dia? Sebab Waam dah dengan Selangor dah 13 tahun kan? 13 tahun masa tu. Yang itu saya banyak fikir lah. Banyak cerita, tanya family, wife semua macam mana boleh pindah tak. Saya tanya semua orang, pandangan untuk diorang kira ambil tahu juga. Sebab saya akan keluar ke tempat yang akan dicabar oleh pasukan yang paling kuat dekat tempat yang saya asal main. Betul. Kat situ, saya pernah kena bagi botol tau. Lawan Selangor. Dengan fan Selangor? Dengan fan Selangor. Satu stadium. Tapi saya tak marah lah. Sebab itu hak diorang. Kan? Tapi saya bersyukur saya dapat memenangkan piala untuk pasukan Johor 3 tahun turut-turut. Masa tu belum jadi king lagi. Tapi coming untuk jadi king. Pasukan JDT. Dan saya bersyukur lah dapat membantu tim tu. Dan sekarang semua orang kenal. Semua nampak di mana sekarang JDT. Itu ialah bukti untuk diorang. Diorang dah buktikan pasukan JDT ni bukan biasa-biasa. Betul. Jadi sepanjang Waam bergelar pemain sepak, siapa jurulatih ataupun rakan yang banyak bagi impak dekat Waam untuk berkembang tu? Ni mungkin boleh sebut lah jurulatih kan. Kalau jurulatih ni ramai. Kalau nak untuk macam taktikal semua pun ada beberapa orang. Kalau yang mula-mula Coach Rusdi lah. Dia recommend saya untuk main untuk Selangor. Lepas tu Haji Rahman menaikkan saya daripada bawah untuk naik untuk first team Selangor masa tu. Dan untuk kalau tactical fitness saya dengan Coach Devon. Yes. Dia memang tolong saya untuk meningkatkan prestasi saya masa tu. Masa 2009 tu yang saya boleh score lawan MU semua. Dekat situ dia punya training memang, masa saya training dia memang keras. Tapi dia cuba cakap dengan saya, sikit saja Amri. Betul. Dengan saya dia bilang, sikit saja Amri. Bukan lama pun, 1 jam saja. Itu dia punya ayat saya tak lupa sampai sekarang. Kalau jumpa dia memang saya peluk lah dia. So mungkin boleh bagi pesanan sikit dekat Coach Devon. Mungkin dia tengok podcast ni. Coach Devon, terima kasih. Dengan bantuan Coach, saya dapat menjadi abdi ayah yang sebenar. Dan Coach bantulah pasukan yang sekarang yang aku bawa. Sekarang Coach Devon Melaka kan? Dia Melaka. Before that dia Negeri Sembilan, sebab saya orang Negeri Sembilan. Jadi dia memang coach yang hebat. Tapi saya faham pemain pun main peranan juga. Pemain tu kena juga main peranan dan pengurusan. Jadi saya hope Coach Devon akan comeback balik lah dengan tim yang Coach balik lah Coach. Negeri Sembilan, tapi Negeri Sembilan sekarang ni kalau nak cerita panjang lah. Dia punya pembangunan dah makin cantik lah. Nak cerita panjang. So kita pendekkan lah. Sebelum kita rehat, so mungkin Amri boleh ceritakan juga orang kata macam mana nak kekalkan prestasi dengan
dan bagi motivasi lah untuk kekalkan sampai umur 42, still lagi 44 dapat muda. Okey. 44 dah minum semuanya baik. Terus muda 2 tahun. Jadi macam mana nak kekalkan prestasi lah untuk bersaing kompetitif? Orang kata bagi nasihat lah dekat yang muda-muda. Kadang-kadang umur 30 dah pancit. Cara bagi saya senang ya. Jangan lupa air kosong tu. Air kosong Air putih tu. Air Evian Air Evian tu kalau yang mampu. InsyaAllah mampu. Tapi yang tak mampu boleh spritzer. Dia sama, dia punya kuantiti sama. Saya dah buat kajian, saya dah buat kajian. Habis buat kajian dah? Saya dah buat. Kajian kalau ambil tak mampu ambil spritzer, kalau yang mampu, takkanlah untuk diri sendiri Evian tak boleh. So esok kita punya artikel boleh buat lah. Waam akhirnya berjaya membuat kajian air sesuai untuk player. So kita akan buat satu artikel esok. Betul, saya pernah cramp main bola ni. Kita bila cramp ni, kita kekurangan air. Oh, betul. Bila kekurangan air, saya pernah minum sebelum game 2 botol besar. 2 botol besar? 2 botol besar. Nak terbuang ke tentu? Memang dia akan bila air kencing tu jadi warna putih tu, kau cukup air lah. Selagi dia kuning, kau tak cukup air dalam badan. Saya punya untuk cara saya nak tahu saya punya dalam diri, dalaman lah. Kat situ saya dah tahu lah itu. Malah ni kau lari macam mana kau takkan cramp. Okey, faham. Saya pernah ada player muda tanya saya, "Asal awak tak cramp?" Saya 60-70, dia cerita saya. 60-70 confirm cramp. Kau minum air botol, tak kisah air botol kosong lah. Tapi air mineral, masa tu mineral spritzer tak silap saya dia beli. Kau minum air botol ni besar, 2 botol, habiskan. Sebelum game? Berapa jam sebelum game ke ataupun dari pagi tu? Satu hari, sehari tu? Kau habiskan untuk besok game, malam atau siang tu habiskan. Habiskan, okey. InsyaAllah takkan cramp. Tips dari Waam lah untuk player muda kita Sekarang tengok player ada cramp lah apa. Air tak cukup. Sibuk dengan main kopi lah, minum air manis lah. Itu tak ada bagi efek apa-apa. Faham? Kalau nak air tu air kosong. InsyaAllah takkan cramp lah. Kalau cramp tu itu ada masalah lain. Kalau cramp boleh claim lah. Ada lagi satu. Masalah. Ambil magnesium. Magnesium. Kalau cramp juga ambil magnesium. Itu last. Dia punya doktor ni? Tak adalah doktor. Saya dah buat pengalaman lah. Saya cuba semua. So air kosong, magnesium, dua tu untuk player muda sekarang ni supaya kekal fit dan tak cramp. Betul. Okay. Terima kasih Waam, kita berehat seketika dan kita akan ke last part lah lepas ni bersama dengan Presiden Vigo sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Oh Media di YouTube dan jangan lupa untuk follow semua platform Oh Media. Dan lagi sekali Waam, sekali lagi. Semuanya baik. Okey, kita kembali dalam podcast edisi Amri Yahya dan juga Tuan Presiden Vigo FC, Sir Amisha. So kita dalam segmen yang terakhir lah So jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Oh Media di semua platform. Jadi semua kita kongsikan semua tadi, tapi terlepas tadi Tuan. Macam mana boleh dapatkan nama dia tu? Okey. Siapa yang bawa dia kat sini? Siapa yang bawa dia? Okey, sebenarnya gini, pada masa ketika itu Kelab Media Johor ada kerjasama dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru membuat satu program Malam Ambang Tahun Baru. Okay, so kita discuss dengan tim Kelab Media Johor, apakah aktiviti-aktiviti yang boleh kita selitkan untuk menyatukan orang kata komuniti yang ada dekat situ. So saya terfikir, why not kita buat satu friendly match di antara Vigo FC bersama dengan MBJB, bersama dengan kelab daripada Media Johor. Okay, so benda tu berjalan dengan baik. And then saya fikir, kalau kita nak lagi boomkan lagi, why not kita bawa player legenda Malaysia untuk hadir sekali bermain bersama Vigo dalam pada yang sama menaikkan rating company. Okay. And then saya pun ada satu saya punya the best staff yang saya ada yang bernama Amir. Which is dia ni memang power dalam bahagian marketing. Ni saya lambung dia. Lambung. Okay. So saya cakap, Meh, boleh tak kau approach beberapa player star yang kau kenal untuk hadir bersama dengan Vigo FC untuk bermain friendly match. Okay. So Amir pun contact. Dia dapat juga satu player ni, iaitu bernama dengan Waam. So Waam datang. Bila Waam dah datang, dia punya appearance tu nampak peminat memang pergi ke arah dia. Cakap, sejujurnya pada ketika itulah pertama kali saya berjumpa dengan Waam face to face. Okay. So saya nampak aura dia lain, cara dia berjalan pun lain. Okay, bila dia masuk padang, orang semua bersorak.
cakap, ni something new ni. And then saya pun terfikir, bagi dia main dulu, tengok dulu macam mana performance. Dia macam, dia pegang bola je, confirm gol. Pada ketika itu, berapa gol dia buat? Setiap game 1 gol. Setiap game wajib ada 1 wajib gol. gol lah. So nampak kalau dia santai, okey. Kalau dia tengah serius, lain cara dia main. Okay. So saya terdetik dalam hati, saya bincang dengan Amir, saya punya staff, cuba masuk dalam Bigo FC. Kita offer satu kontrak, which is dia jadikan sebagai kita punya duta Bigo FC. Dalam pada masa sama, dia membantu dari segi kita punya technical director untuk dalam Bigo FC. Kalau boleh ada rezeki, adjust dia untuk bermain dengan Bigo FC. Dan Alhamdulillah, inilah dia, Wa'am sekarang bermain dengan Bigo FC, menjadi manager, menjadi technical director dan menjadi seorang brand ambassador Bigo FC. dan membawa pulang piala pertama dengan Bigo FC. Ada lagi piala. Ada lagi? Ada On lagi. the way, bila tu? Tunggu je. Okey. Jadi sebagai orang lama dalam Bigo FC, mungkin boleh kongsikan berapa lama dengan Bigo Property ni, dan mungkin boleh kongsikan sikit peranan untuk membimbing anak muda ni untuk berjaya dalam property ni. Okay, alright. Sebenarnya saya dalam bidang property ni, iaitu Vigo Properties, Maliwing, which is dah lebih kurang dalam 9 tahun. Sejujurnya, saya ni bermula daripada bawah. Okay, saya memang graduate daripada UTM Skudai, which is course pentadbiran dan pembangunan tanah. Okay, so after that, saya kerja di government sector, pejabat tanah. And then, saya buat keputusan untuk saya resign. Kenapa saya memilih untuk resign selepas saya kerja government? Adalah kerana passion. Sebab saya datang daripada family business. So, saya rasa kalau saya nak lebih pergi jauh, saya kena join business. Okay. So, pada ketika itu, saya dah start menjual rumah, dapat commission apa semua. And then, saya masuk ke lawyer firm, bekerja sebagai dispatch lawyer. Okay. Untuk makluman semua, dispatch lawyer ni kerja apa? Hantar surat ke mana lawyer firm, ke bank, ke pejabat tanah. Itu kerja. Runner lah Kira runner? Dispatch lawyer kita ataupun kita panggil sebagai runner lah. Okay. At that time, sebenarnya saya bukan sekadar runner kosong-kosong. Maksudnya saya memang niat untuk belajar the whole process tentang pemilikan rumah dan penjualan rumah. Jadi dekat situ saya memang belajar secara depan-depan sebab zaman universiti lebih kepada teori. Jadi kat praktikal tu agak kurang sikit. Jadi bila saya dah kerja dengan lawyer firm, peluang tu lebih luas lah. Okay. And then saya dah berjaya hafal segala proses lawyer apa semua tentang pindah milik, gadaian dan sebagainya. And then barulah saya fokus ke arah 100% agent property. Okay, so menjadi agent property ni bukan satu perkara yang sangat mudah sebenarnya. Sebab kita bermain dengan motivation dan juga consistency. Okay, sebab dalam bidang sale, kalau you tak consistent, agak susah you nak sustain. Okay, dan lagi satu, dalam bidang sale ni, semua orang memang boleh buat sebenarnya. Tapi the main issue is consistency. Itu yang paling mahal. Anda boleh naik, anda boleh jatuh. Tapi macam mana anda nak maintain, terletak kepada motivation diri anda untuk capai anda punya big one dalam hidup. So, kepada semua anak-anak muda yang sentiasa melihat Vigo FC beraksi apa semua, pastikan korang kenali latar belakang Vigo FC ni. Iaitu Vigo FC ni datang daripada Vigo Properties Maliwing, di mana company Vigo Properties ni menawarkan perkhidmatan penjualan rumah dan pembelian rumah, serta untuk menjadi ejen hartanah yang berjaya bersama dengan Vigo Properties. InsyaAllah, income 5 angka dalam tempoh 1 bulan bukan satu perkara yang mustahil. Okay? InsyaAllah, kita Vigo Properties sentiasa memberi servis yang terbaik kepada kita punya ejen untuk mencari rezeki. Dan kalau boleh, kita nak diorang ni sukses dalam bidang sales, sukses dalam bidang property dan mencapai BY dia masing-masing. Especially anak muda. Saya tak nak anak-anak muda ni orang kata masuk ke kawasan apa ni? Silap langkah lah. Silap langkah lah. Okey, tak nak anak-anak muda ni terjerumus dalam circle yang sangat negatif. Jadi dengan adanya Vigo FC ni, mendekatkan anak muda, membuka mata siapa di belakang Vigo FC. Okey, so Alhamdulillah dari segi brand awareness kita sangat berjalan dengan baik. Saya dengar satu Malaysia dah kenal Vigo FC. Tapi ditambah dengan Media ni, lagi kenal lah satu dunia. InsyaAllah. InsyaAllah boleh Boleh kan? Amin. Jadi kali ni podcast memang menarik lah. Dia ada 2 orang. Satu pasal pengalaman bersepak, satu lagi pasal untuk peluang pekerjaan, property. Jadi satu benda yang menarik dan insyaAllah akan datang kita boleh ajak lagi 2-3 orang ramai lagi boleh. Jadi Amir Yahya, last soalan. Kalau boleh kita putar balik masa pada zaman kegemilangan Wa'am ni kan. Siapa kesebelasan utama pilihan Wa'am? Kesebelasan utama
Kesebelasan untuk apa tu? Starting line up tu dekat Malaysia ni lah, zaman Wa'am tu, siapa yang the Zaman best? saya? The best. Alamak, nak buat sebelah satu kan? Keeper, defend, Oh, midfield. kalau keeper saya dulu Azmi Azram. Okay. Defendnya Rajanikan. Oh, ini kan, alright. Alright. Kan dengan Nizam Jamil. Zam Jamil, okay. Dia dua centre back. Lepas tu kalau kanan tu siapa ya? India saya silap, Sivaram saya silap saya. Okey, dengan belah kiri Aiman Wong. Cina. Cina, okey. Cina masuk Islam. Lepas tu kalau depan tengah Yusri Ceklah, Okay. Syukuadan. Dua midfield. Lepas tu kalau flanker Wa'am lah. saya kadang sub. Okay. Tapi ni Wa'am tu lah. Okay, saya kedudukan saya dekat belakang striker. Okay. Yusri Ceklah, Syukuadan, saya depan dia. Second striker lah. Second striker. Lepas tu depan dulu ada import. Kadang ada Azmadnan ataupun Masa Juniors tu. Masa main Selangor tu kan. Lepas tu kalau kiri Jaafar Saleh, belah kanan Disurin. Surin. Okay. Ya, India. Itu kesebelasan Wa'am lah. Rare ni rare tau. Paling rare tu. Untuk pasukan yang saya main Yang Wa'am main lah. Mungkin pemain yang korang tak pernah expect pun ada kat situ. Ada. Jadi itu kesebelasan terbaik lah. So yang last, siapakah pemain yang paling suka Wa'am bertembung? Ni of course defend lah. Nak lepaskan. Yang kita kebal lah orang cakap. Okay, saya terang Okay, tu terang. Kalau yang Malaysia nya jangan risau, saya boleh lepas semua. Cik. Kalau import saya tak boleh. Okay, import. Import tak boleh lah. Import susah sikit sebab dia orang ni ada kepala otak dia orang lain sikit. Okay. Dia orang keras sikit lah dia. Keras satu, dia orang tahu macam mana nak kontrol kita punya pergerakan. Kalau tak macam mana boleh dapat import kan? Betul? Import kan? Import masalah kat situ untuk saya. Saya kena baca dia balik. Okay. Kadang saya pun pernah saya kena sini, referee tak bagi apa-apa. Kena ni, betul. Memang terus senak. Macam tulang rusuk ni patah. Tapi dulu tak ada VAR dulu kan? Tak ada. Tak nampak. Sekarang ni insyaAllah. Saya lari dengan laju, dia hayam macam ni je. Bayangkan tak boleh bernafas masa tu. Rusuk lah kan? Kat rusuk. Bila coach lawan cakap, alah sikit je tu. Dia cakap macam tu. Saya pun, astagfirullahaladzim. Rasa nak hilang nafas tu. Kalau import itu masalah. Itu je lah. Kalau dekat Malaysia ni insyaAllah masih boleh challenge semua lah. Okay, nampak. Legend dia cakap. Tak ada hal punya. Bukan belagak, bukan sombong. Tak. Itu hakikatnya? Memang betul. Saya boleh baca semua. Okay. InsyaAllah. Alright, tu antara pengalaman yang Wa'am kongsikan bersama dengan Tuan Amisha untuk property. Masih banyak sebab luangkan masa bersama dengan Omedia. Saya dalam 1 jam juga kan untuk podcast kali ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu pada masa akan datang. Jadi mungkin boleh kongsikan Instagram ataupun social media Wa'am dengan Tuan dan juga Vigo lah untuk kita ni nanti kongsikan nanti untuk kita punya followers follow lah. Okay. Kalau Wa'am kita tahu lah Ratu Amri kan. Itu je. Saya tak promote sila Tuan Bos Hamsyah terus ni promote. Okay, bos silakan. Okay, semua jangan lupa untuk follow saya Ikon Jutawan Harta Tanah di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan jangan lupa juga untuk follow Vigo Properties Meluing di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Di mana di platform property Vigo Properties, di platform Vigo Properties itu anda boleh dapatkan servis daripada pihak kami, iaitu daripada ejen-ejen yang paling famous dan memberi servis yang terbaik kepada anda dan membantu anda memiliki rumah yang pertama dan membantu anda menjual rumah dengan cepat, insya-Allah. Jangan lupa follow Ikon Jutawan Harta Tanah. Okey, Vamos Vigo lupa Vigo FC. Vigo FC. Vigo FC. Itu penting. Yang paling mustahak sekali. Mana ni? Mana? Demi lencana di dada. Instagram, Facebook, TikTok, Vigo FC. Jangan lupa follow dan jangan lupa support. Vamos Vigo. Okey, terima kasih dan semua jangan lupa untuk subscribe Media. Jangan lupa komen kalau apa-apa nak tahu lebih lanjut, boleh komen dan jangan lupa untuk follow menjadi semua platform Facebook dan sebagainya lah. Okey, tak disebut. Okay, dekat platform merah kan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa di podcast pada episod yang ke-11 pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Media berita jempak setiap hari. Trending panas semua dah di sini.
Dari politik ke hiburan, oh media memang jadi pilihan. Scroll je feed, berita terus mari, konten laju, tak pernah mati. Dari utara ke selatan, oh media selalu di hadapan. Oh